Seorang warga emas mengambil masa 2 bulan untuk membina sebuah replika rumah peneroka Felda menggunakan kayu merbau, kayu meranti dan seraya. Kata Rusli Yusof, idea membina replika berkenaan tercetus selepas dia melihat banyak rumah peneroka telah diubah suai sehingga tiada lagi bentuk asal. Rusli adalah seorang peneroka dan tukang rumah. Menurut Rusli, inilah rupa bentuk rumah asal peneroka. Replika ini menggamit nostalgia zaman 80-an di Felda Ciku 2, Gua Musang, Kelantan. Rusli berkata kebanyakan rumah peneroka di kawasan ini kini lebih moden dengan binaan batu bata. Ya dulu macam buat pertanian kapun lah. Untuk nak cantik kapun ni. Jadi orang tu buat buah boleh, orang tu buat buah ni. Jadi pocik mari dia nak buat rumah asal, rumah peneroka duduk dulu. Orang mula-mula masuk sini, rumah peneroka. Jadi nampak dia buat rumah ni lah. Jadi pocik buat kutik lah kayu lah. Kayu-kayu yang digunakan untuk membina replika ini diperoleh di sekitar kawasan kampung. Bagi peneroka, dengan terbinanya replika ini ditambah pula kedudukannya di laluan utama kampung membuatkan mereka mengimbau pahit manis hidup sebagai peneroka. Teringat kita dulu lah. Jadi teringat kereta-kereta dulu. Nak besar, nak lagu tu lah. Muka gaji tak ada lah mana masa tu. Lega lah lala ni. Berubah banyak dah. Ada dengan TV, dengan gapo, dengan api. Mula pelita ya. Terima kasih lah. Kerja Felda. Pembinaan replika rumah peneroka Felda turut menarik perhatian penduduk dari luar Gua Musang yang menganggap ia kreatif dan ada keunikan tersendiri. Jadi ini mengikut sini merupakan model asal rumah pertama kawasan Felda. Jadi satu pengalaman dan pendedahan kepada kami yang buka ke Felda. Model rumah asal original sebelum berlaku perubahan dari zaman ke zaman. Difahamkan Felda Ciku 2 Gua Musang dibuka pada awal tahun 80-an.